Exhaust kita jual ni mahal lah, tak ada kualiti. Kalau video ni kita tengok apa yang orang kata tak ada kualiti, apa yang orang kata exhaust tu mahal sangat. Benda ni kita akan explain tu dekat customer. Exhaust ni dia ada 3 sambungan. Depan ni dia ada downpipe. Downpipe kalau korang nak tahu dia macam ni lah. Lepas tu belakang dia just ada muffler panjang ataupun muffler pendek. Exhaust yang macam ni range harga dia mesti bawah daripada 800. Senang patah dekat kawasan welding spot. Yang selalu kita jual harga lebih daripada 1000. Design macam ni guys. Ada 4 sambungan, 3 sambungan, 4 sambungan tak ada masalah. Yang jadi kita kena tekan dekat kawasan sini, set exhaust yang ada fleksibel. Ni fleksibel ataupun yang kita panggil nenas. Inilah punca exhaust korang tu jadi tahan lagi lama. Sebab dekat enjin, exhaust ni dia akan bergoncang kiri kanan. So tak ada fleksibel ni. Yang tepat lain tu jadi senang patah guys. Exhaust batang ni dia tak ada nenas, dia tak ada tabung. Set exhaust ni ada nenas, ada tabung, exhaust panjang. Jadi tu beza exhaust Tom Yum yang harga murah dengan harga yang 1000 ke atas. By the way, untuk exhaust ni kita jual biasanya dengan harga 1400.